Yo, Assalamualaikum semua, sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni Abang Haikal nak buat reaction video, satu lagi video selepas 10 tahun. 10 tahun je? Tak berapa tahun dah. Akhirnya Let's Go Park keluar lagi dua teaser double. Iaitu Puteri Bali dan Puteri Nipis. Korang bayangkannya, berapa lama nak tunggu teaser dua benda ni je nak keluar. Dan akhirnya saya baru perasan yang dua teaser ni dah keluar dekat event Expo Let's Go Park punya. So orang mungkin dah dapat tengok. Dan kali ni kita akan buat reaction dua teaser. Okay, pertama sekali kita akan tengok teaser Puteri Bali. Yang kedua adalah kita akan tengok teaser Nipis. So dua teaser ni kita combinekan dia tu. Apa orang kata, gabungkan sekali. Jadi ya, saya sepatutnya kalau ikutkan saya nak buat reaction video dekat Sunway Square. Tapi disebabkan hari ni kan hari Minggu. So saya kerja yang sangat penat hari ni. So ya, mungkin jadi lambat sikit lah. So anyhow, jom kita reaction bersama-sama. Iaitu teaser trailer. Bukan final lah. Dia teaser trailer keseluruhan Puteri Bali dan Puteri Nipis. Let's go. So hari ni kita buat reaction iaitu Puteri Bali official teaser trailer. And then seterusnya ialah Puteri Nipis yang akhir official teaser trailer juga. So ada dua. Jadi so kita akan tengok kita akan tengok sekali lah. Kita tengok and then dah lah semua watak comel-comel kan. Sorry. Kan? Comel-comel, muka macam Disney tau. Disney mana, Disney tak tahulah. Alright. So je kita tengok dan cuba korang komen apakah yang kita tak sabar untuk tahun akan datang. Yang kita tak sabar nak tunjulkan animasi Malaysia. Puteri punya di bawah Let's Go Park punya, kita bawa animasi Malaysia ke mata dunia. Alright, jom let's go. Kita reaction sama-sama. 3, 2, 1. Alright. Dia keluar ni. Okay. Alright. Let's go. Nampak dia punya animation quality cantik mat. Let's Go Park Production present. Lawa siap. Oh ini ah. Dia suka ke makan. Tapi tengok pada Sekejap. Okay. Dia lagi best. Mate kau. Right. Dia ada kuasa dia, okay. Base lah. Gempak gila mat. Mantap. Damn. Wait, kau tambah lagi.
Puteri Bali. Okay. Okay, seterusnya adalah Puteri Nipis. Let's go. Dan kita akan bagi tahu apakah di sebalik dua teaser yang sangat berbeza ni. Saya nak tengok Puteri Nipis pula. Cantik tak cantik? Belakang kirim. 3, 2, 1. Okay, teaser terus. Alright. Okay. Ni last teaser trailer. Okay. Ui, lawa gila, Mat. Ui, lawa cantik, Mat. Takkanlah kita hari-hari nak susun otak je. Kita penat pakai dia. Ha? Cepat. Ui, lawa siap. Wow, lawa gila lah. Ya Allah, lawa lu. Lawa siap. Tak boleh tu. Oh, tercair, Mat. Lawa gila nipis, Mat. Ya Allah. Oh, we go. Okay. Yo. Aha. Wah, Oh. Oh, tu dia. Ambil kau. Lawa siap Puteri Nipis. Wow, damn. Nipis paling lawa, Mat. Watak Nipis Puteri, karakter Puteri Nipis. Lawa juga Puteri Bali pun okey. Okey. Kedua-dua teaser trailer ini akhirnya telah pun keluar. Setelah sekian lama dah keluar dua teaser ni, akhirnya keluar juga. Berapa lama tunggu teaser trailer ni? Baru keluar. Saya tak silap dua teaser trailer ni dikeluar dekat Expo tau. Let's Go Expo masa tu. Sekarang ni saya tengok ada orang post. Dan dapat. Tak sabar filem dia ni. Saya dah pernah buat reaction video iaitu puteri-puteri. Saya tak lupa puteri apa. Ada banyak nama puteri. Dan saya buat reaction dan saya dapat notification daripada Let's Go Park. Thank you Let's Go Park. Notice. Betul nama kat bawah tu tulis tu. Let's Go Park. Ingat orang YouTube fake kan. Tapi bila buka orang Let's Go Park sendiri komen. Tapi apapun. Lawa lah. Nipis. Dan lah kanak-kanak. Tapi lawa. Tapi sebab animation dia tu macam Disney tau. Macam international. Saya dah buat review Papa Zola. Saya kata animasi ni macam international. Tapi ni Let's Go Park buat ni international, Mat. International, bro. Abang kalau sebut bro, dia memang bro lah. Tapi tak sabarlah nak tengok dia punya final project, trailer rasmi, keseluruhan cerita. Maksudnya dia macam trailer rasmi, keseluruhan apa terjadi sebenar-benarnya. Kalau siapa yang tengok opening credit sama tunggal kan, yang bahagian ending credit tu,
yang geng puteri tu, dia kena lawan raksasa tu. Saya rasa tu projek dia orang nak upgrade apa ni, naikkan taraf kualiti animasi tu. Kebal juga animasi dia tu. Psikopat, you memang power lah. Respect Tuan Haji. Respect Tuan Haji lah. Dia memang bawa animasi Malaysia ke mata dunia. So anyhow, apa pendapat korang tentang teaser trailer untuk Puteri Bali dan Puteri Nipis? Cuba korang komen di bawah. Alright. So ini adalah akhirnya tercapai. Kita dah cukup ke semua puteri. Yap. Berapa banyak puteri ya? Susah nak lupa nak kira berapa banyak. Tapi korang tengoklah semua poster yang lama ni, yang paling banyak puteri ni, mana kamera? Ni dia sebanyak mana puterinya. Okay, tolong editing, tolong tunjuk semua gambar-gambar ni. Okay, so rasanya itu saja video kali ni, dah lebih 13 minit. Saya takut video ni jadi panjang. So anyhow, apa pendapat korang tentang video kali ni, tentang reaction video official teaser trailer iaitu Puteri Bali dan Puteri Nipis? Cuba korang komen di bawah. Alright, itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel tu. Peace yo. Assalamualaikum. Goodbye semua.